Okay, so untuk session capping pula, okay, first capping ni dia penting sebab capping ni dia akan tarik ink. So capping ni yang dia akan sedut ink daripada print head, daripada ink tank masuk ke ink bag, lepas tu dia akan masuk dalam print head dalam ni. So capping ni punya kerja, dia akan tarik ink, dia akan pump itu ink. Okay, so benda first kali kita perlu tahu pasal capping adalah alignment. So ni alignment kena pastikan dia betul-betul center. So kena pastikan dia betul-betul dekat center sini. Okay. So macam ni kalau capping ni boleh tengok dia ada sengit sikit lah. Dia ke bawah sikit kalau perasan capping ni. Dia sini terlebih, sini kurang. So dia tak center. Ada boleh jadi juga dia sini lebih, sini kurang. So dia tak duduk center lah. So kita nak bagi dia center. Okay, pause. Okay, so nak adjust dekat capping ni, dia ada 4 elemen. Ada 2 tempat silap. So dia ada 4 lah. So boleh gerak kiri kanan dengan atas bawah. Sini atas bawah pun boleh gerak, kiri kanan pun boleh gerak. Okay, so cara nak gerak kiri kanan dia, just longgarkan je ni. Ini skru 2 longgar. So nanti ni bracket boleh ke depan dengan ke belakang. Ini. So ni untuk kita kawal kiri kanan dia, 2 bracket ni. Okay, so kalau nak ke depan dengan ke belakang pula, untuk capping station ni ke depan dengan ke belakang, dia kena ada skru kat sini. Kalau perasan, kat dalam ni ada 1, 2. Lepas tu dekat sini pun, sini pun ada 3. Kat sini ada skru 3. Dekat sini ada 4. Kat belakang ni ada 1 skru. So ni longgarkan, dia boleh gerak kiri kanan. Okay, tadi kita nampak dia lebih ke sini kan. So kita nak pindah dia ke atas sikit. So cara dia adalah ni. Dia sama. Ini skru. Longgar sikit. Okay. Ini. Dia longgar. Dia jangan perlu dekat habis tau. Bagi longgar je. Bagi dia loose je, supaya dia boleh gerak je. Okay. Nampak ni dia boleh gerak. Dia dah boleh gerak. Okay, itu saja. So ni skru ni dah boleh longgar. Okay, ni sama tak? 1, 2, 3, 4 longgar. So bila longgar boleh nampak dia boleh gerak depan belakang. Okay. So sini sama tak? So kita buat adjustment sini. Kita tengok mana dia punya ni. Lepas tu kita kasih ketat. Kasih ketat satu dulu. Okay. Dia kasih ketat sikit satu. Okay, satu dah ketat. Okay, dah ngam. Tarik ni capping. Tarik ni, kasih dia rapat. Okay. So kalau dia dah center macam ni, agak-agak dia dah center, okey lah. Terus boleh lock lah. Itu saja. Okay, so alignment capping semua dah okey. So sekarang kita nak troubleshoot capping. Okay, first nak troubleshoot capping ni, kita kena ada ni lah, pushing lah. So kita kena ada sini. Lepas tu kita bagi dia bertakung. Bagi dia bertakung macam ni lah. Okay, so bila dah bertakung, okay, dah bertakung ni, cari pula hose dekat bawah dia. Okay, capping ni boleh nampak ni. Sini capping, nampak ada keluar hose ni. Okay, dia keluar sini, dia masuk dalam ni. So dalam tu dia nampak tak apa? Okay, tak apa. 3. Okay. Okay, so dia sambung kat sini. Daripada capping ni, dia sambung hose ni. Okay, dia turun bawah. So dia boleh turun. Ini, dia nampak dia turun sini. Dia masuk dekat western punya pump. Lepas tu dia keluar balik. Okay, dia akan keluar kat sini. Ni western punya, ni nama dia western lah. So kat sini. Okay, Western. ni western nama dia. Okay, so cabut dulu. So cabut ni, dia punya connection ni. Lepas tu kita standby satu shrink. 3. Okay, so dah dapat connection tadi. Dah dapat capping punya hose. Okay, kita masuk sini. Okay, so sekarang boleh tengok ini bertakung kan. So bila takung, bila saya tarik sedut, nampak dia terus kering. Nampak dia kering.
Dia masuk ink. So kat sini kita punya capping punya station system okey. Kalau tak okey, baru buka skru ni. Capping ni kena tukar. Atau kena check hose lah, yang mana bocor lah. Tu saja dekat bahagian capping. Okey dah. Okay, so sini pun masuk balik hose ni. So ni, kalau rasa macam ketat, boleh ambil satu tisu. Kalau rasa macam tangan saya suka peluh kan. So tangan peluh, pakai tisu macam ni. Urut dia. Bagi dia betul-betul rapat. Dia rapat dah. Okay, pause. Boleh pause. Okay, so sekarang kita buka dulu skru. Okay, dah buka. Okay, bila dah buka semua skru, boleh angkat capping ni. Tarik sikit hose ni. Okay, so nampak hose ni. Ini konektor dalam. So tarik sikit sini. Tarik sikit hose ni. Boleh nampak ni. Sini tisu. Ni pegang pakai tisu, konektor ni. Lepas tu tarik je. Nanti dah buka. Nampak? So ni dah buka. So capping boleh tukar baru lah. Ni capping dah buka, tukar baru lah. So nak pasang balik pun senang lah. Nak pasang balik, nampak ni dia ada konektor dalam tu. Dia nampak ni lubang. Dalam tu dah ada macam puting. So hose ni masuk je balik dalam puting dia. Masuk puting, cucuk balik dalam puting dia. Okey. Pastikan capping punya dengan lubang ni sama lah. Kalau sini tengok, boleh tengok satu bujur, satu bulat. Ni pun sama, dekat sini pun tengok dekat capping. Kalau capping boleh nampak sebelah sini satu bujur, sebelah sini bujur, ini bulat. Pastikan sama. Lepas tu dah masuk semua, tu skru balik lah. Tu je.